Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit BM2 PPISMP 2530. Hari ini kami akan menunjukkan satu projek inovasi yang telah pun kami hasilkan yang berjudul Megalaya Simpulan Bahasa. A few moments later. Hari ini kami akan menerang Projek inovasi Megalaya Simpulan Bahasa dihasilkan bagi mengukuhkan kemahiran bertutur murid melalui aktiviti meneka jenis simpulan bahasa yang ditayangkan di layar IDTV. Murid meneka berdasarkan tayangan gambar atau animasi 3 dimensi yang menggambarkan situasi tertentu. Inovasi ini menjadikan pembelajaran bahasa Melayu lebih menyeronokkan, interaktif dan berpusatkan murid serta membantu meningkatkan keyakinan mereka untuk bercakap dalam suasana santai dan menyeronokkan. Dalam projek ini kami menggunakan bahan-bahan kita semula yang mudah dicari iaitu kotak serbaguna, kertas dan bata penyapu. Selain itu, kami tidak memerlukan kos yang tinggi untuk melakukan projek ini. Dengan adanya bahan bantu mengajar yang diberi nama Megalaya Simpulan Bahasa ini, kami dapati bahawa kemajuan dalam kemahiran bertutur dalam kalangan murid lebih meningkat berbanding sebelumnya. Mereka telah mahir dalam mengenal pasti simpulan bahasa dengan mudah dan tepat. Seterusnya, objektif projek ini ialah dapat meningkatkan kefahaman murid terhadap maksud dan penggunaan simpulan bahasa melalui gambar-gambar 3 dimensi yang interaktif dan mudah difahami. Yang kedua, membantu guru menyampaikan pengajaran simpulan bahasa secara lebih menyeronokkan. Yang ketiga, menggalakkan penglibatan aktif murid dalam proses pembelajaran melalui aktiviti meneka dan berinteraksi dengan gambar simpulan bahasa yang dipamerkan. Yang keempat, melahirkan pemikiran murid yang kritis dengan meneka simpulan bahasa tersebut. Yang kelima, menerapkan elemen inovasi dalam pengajaran bahasa Melayu. Yang keenam, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna sekaligus meningkatkan minat murid terhadap bahasa Melayu. Yang ketujuh, mengukuhkan penglibatan dana pertuturan dalam menyebut perkataan asas yang mudah. Yang kelapan, menyampaikan idea dengan lebih teratur dan jelas. Yang kesembilan, meningkatkan keyakinan diri murid untuk bercakap dalam bahasa Melayu. Seterusnya, latar belakang projek ini berteraskan PDPC Bahasa Melayu yang melibatkan ramai murid yang kurang berminat dan kurang aktif ketika aktiviti bertutur. Kaedah tradisional seperti menghafal simpulan bahasa sering menyebabkan mereka bosan dan pasif. Oleh itu, Megalaya Simpulan Bahasa diwujudkan untuk menjadikan aktiviti bertutur lebih visual dan menyeronokkan. Tayangan gambar 3 dimensi membolehkan murid meneka jenis simpulan bahasa dengan lebih cepat dan yakin sambil mengukuhkan penguasaan kosakata dan komunikasi lisan mereka. Dalam projek ini terdapat beberapa kaedah pelaksanaan. Yang pertama ialah putaran layar interaktif. Di sini, murid akan dipanggil ke hadapan untuk memutarkan layar simpulan bahasa yang telah pun dipasang pada batang penyapu. Dan apabila layar diputar, gambar akan dipaparkan. Aktiviti yang kedua ialah meneka dan juga bertutur. Di sini, murid akan meneka jenis simpulan bahasa berdasarkan gambar yang dipaparkan. Kemudian, guru akan memberikan clue sama ada mereka perlu meneka ataupun cuba untuk membuat ayat. Jadi, aktiviti ini akan melatih keyakinan diri mereka dalam bertutur secara lisan. Jadi, kaedah pelaksanaan yang terakhir adalah menggunakan integrasi teknologi digital. Jadi, guru akan mengimbas QR Code yang telah kami sediakan. Kod tersebut akan membawa murid ke platform permainan dalam talian. Jadi, aktiviti ini telah pun menggabungkan pembelajaran secara digital supaya murid dapat berinteraksi menggunakan teknologi masa kini. Menarik kan? Jumpa anda di sana. Bye-bye!